Hai dan selamat datang. Untuk kupasan kali ini, kita akan bongkar satu kisah yang pada saya sangat luar biasa. Ini bukan cerita pasal perang guna senjata, tapi pertempuran guna akal, diplomasi dan strategi yang licik. Inilah dia kisah bagaimana Raja-Raja Melayu berdepan dengan empayar terhebat dunia pada masa itu. Jadi, soalannya mudah je. Macam mana nak outsmart sebuah empayar? Ini bukan soalan sejarah biasa tau. Ini soalan tentang strategi. Sebabnya, Raja-Raja Melayu kita dulu tak duduk diam je. Sebaliknya, mereka menyusun langkah-langkah yang sangat teliti. Dan semuanya bermula dengan sesuatu yang nampak remeh. Satu garisan atas peta. Satu garisan yang dilukis oleh kuasa besar tanpa peduli langsung pandangan pemerintah tempatan. Dan garisan inilah yang mencetuskan segalanya. Okey, jom kita fahamkan apa sebenarnya yang terjadi. Pada tahun 1909, Perjanjian Bangkok ditandatangani. Siapa yang tanda tangan? British dan Siam. Apa yang mereka setuju? Untuk bahagi-bahagikan negeri-negeri Melayu Utara sesama mereka. Dan isu paling besar kat sini, Raja-Raja Melayu langsung tak diajak bincang. Cuba anda bayangkan, masa depan negeri anda, orang lain yang tentukan kat meja rundingan. Dan dah tentu sekali, reaksi mereka sangat keras. Kemarahan tu terasa di serata tempat. Di Perlis, Raja Said Alwi membantah sebab hilang wilayah Pujuh. Di Kedah, Sultan Abdul Hamid, baginda bukan setakat tersinggung, tapi betul-betul murka. Di Kelantan, Sultan Muhammad IV terus tolak perjanjian tu. Ialah, hilang wilayah Tabal dengan 15,000 rakyat Melayunya sekali. Dan di Terengganu, Sultan Zainal Abidin III bagi satu kenyataan yang padu. Bunga emas yang dihantar tu tanda persahabatan, bukannya tanda kami tunduk. Jelas kan? Ini bukan pasrah, ini penentangan habis-habisan. Penentangan inilah yang membawa kita kepada inti kupasan kita. Playbook strategik Raja-Raja Melayu. Mereka sedar mereka tak boleh lawan guna kekuatan tentera. Jadi, mereka guna akal, guna perancangan yang jauh lebih bijaksana. Strategi mereka ni berdiri atas 3 tiang utama. Pertama, diplomasi yang bijak, berunding dengan orang Barat guna cara orang Barat. Kedua, bina benteng perundangan, jadikan undang-undang sebagai perisai kedaulatan. Dan yang ketiga, penentangan secara strategik, tolak campur tangan secara halus tapi cukup tegas. Nampak tak? Ini bukan tindakan rawak, ini perancangan yang sangat teratur. Mari kita tengok langkah pertama. Diplomasi. Sultan Abu Bakar dari Johor memang jago dalam bab ni. Baginda bina hubungan peribadi dengan Ratu Victoria di England. Sampaikan boleh tubuh lembaga penasihat Johor kat London. Main kat peringkat antarabangsa. Di Terengganu pula, Sultan Zainal Abidin III, baginda berunding sampai British setuju hantar seorang wakil je. Bukan penasihat yang ada kuasa. Nampak macam kecil kan? Tapi beza satu perkataan tu sangat besar kesannya. Sekarang, kita tengok pula macam mana mereka bina benteng perundangan ni. Ini memang satu langkah genius. Johor perkenalkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan pada 1895, yang pertama seumpamanya di Tanah Melayu. Terengganu pula, dalam Undang-Undang 1911 mereka, ada satu fasal yang sangat killer. Mana-mana sultan yang serahkan negeri kepada kuasa asing wajib turun tahta. Ini ibarat checkmate. Ia ikat tangan pemerintah dan menteri dari buat perjanjian yang bukan-bukan. Dan mereka bukan setakat bertindak senyap-senyap, mereka guna platform rasmi macam Durbar untuk suarakan bantahan. Sultan Idris dari Perak contohnya, baginda dengan lantang kritik British dan tuntut 3 perkara. Pulangkan kuasa kepada Sultan, tambah bilangan pegawai Melayu dan jadikan bahasa Melayu bahasa rasmi. Ingat, ini bukan rayuan, ini adalah tuntutan yang dibuat depan-depan pentadbir British. Okey, kita beralih ke fasa seterusnya dalam strategi mereka, iaitu membina satu pertahanan moden. Tapi ini bukan pasal senjata atau askar, ini pasal pentadbiran yang cekap. Logik di sebalik tindakan ni sebenarnya sangat mudah tapi bijak. Kalau anda boleh tadbir negara anda sendiri dengan moden dan efisien, anda tak bagi langsung alasan untuk kuasa asing datang dan campur tangan dengan alasan, biar kami tolong perbetulkan keadaan. Inilah cara mereka blok campur tangan asing sebelum ia bermula. Sultan Abu Bakar, sekali lagi, jadi contoh terbaik kita. Baginda dapat gelaran Bapa Pemodenan Johor pun bersebab baginda tubuhkan macam-macam jabatan kerajaan moden, kewangan, undang-undang, polis, pelajaran. Pendek kata, baginda bina satu jentera kerajaan dalaman yang sangat kuat dan profesional.
Di Kedah pula, kita ada tokoh hebat bernama Wan Muhammad Saman. Beliau punya idea untuk bina terusan Wan Muhammad Saman sepanjang 36 km. Projek mega ni bukan biasa-biasa. Ia buka kawasan sawah padi yang sangat luas dan akhirnya menjadikan Kedah sebagai jelapang padi negara. Bila ekonomi stabil, negeri pun jadi lebih kuat. Dan ini satu lagi contoh keberanian mereka yang saya sangat kagum. Menteri Besar Johor yang pertama, Datuk Jaafar bin Mohamed, dilaksanakan dua protokol yang sangat simbolik tapi penuh makna. Satu, bendera Union Jack British mesti dikibarkan lebih rendah daripada bendera Johor. Dua, semua pegawai British yang kerja kat Johor wajib pakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Ini mesej yang sangat jelas. Di sini, kami yang berdaulat. Jadi, lepas kita dah tengok semua strategi yang canggih ni, kita sampai ke bahagian terakhir. Persoalannya, adakah semua usaha ni betul-betul berkesan dan apa legasi yang ditinggalkan? Soalan yang paling penting sekarang, adakah playbook yang bijak ni betul-betul menjadi masa menentang empire terbesar di dunia waktu tu atau ia cuba sekadar melambatkan benda yang tak dapat dielakkan? Garis masa ni bagi jawapannya. Dan jawapannya, ya, ia berjaya. Lepas perjanjian Bangkok tahun 1909 tu, Johor dengan segala diplomasi dan benteng undang-undangnya berjaya bertahan dan hanya terima penasihat British pada tahun 1914. Itu 5 tahun kemudian. Terengganu pula lagi hebat, bertahan sampai jadi negeri Melayu terakhir terima penasihat British pada tahun 1919, 10 tahun selepas perjanjian tu. Ini satu kejayaan besar dalam melambatkan penjajahan. Warisan mereka sangatlah besar. Ia merangkumi kejayaan melambatkan penjajahan, memacu kemakmuran ekonomi dan juga memajukan sistem pentadbiran. Tapi legasi yang paling penting, yang paling besar sekali, ialah institusi beraja itu sendiri berjaya dipertahankan. Itulah pencapaian utama mereka. Jadi, poin yang paling penting untuk kita faham ialah semua tindakan ni memastikan bila kuasa British akhirnya sampai, ia tak boleh hapuskan macam tu je institusi-institusi yang sedia ada. Sistem beraja, pentadbiran, identiti negeri, semuanya tetap terpelihara. British tak boleh mula dari kosong. Sebaliknya, mereka terpaksa bekerja dalam kerangka yang dah pun dibina. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Apakah yang boleh kita pelajari daripada strategi-strategi yang dah berusia lebih seabad ni tentang erti kedaulatan pada zaman moden? Fikir-fikirkanlah.